Kau nak jodoh tapi kata belum ready, belum ada kerja tetap, belum ready lagi nak jadi suami orang, belum capai impian, belum lupa lagi dekat ex. Sampai bila nak tunggu semua tu perfect? Sampai bila nak tunggu benda tu semua settle? Jodoh yang baik ni bukan datang bila kita dah sempurna, tetapi apabila kita bersedia untuk belajar menjadi seorang pasangan yang bagus, pasangan yang baik untuk pasangan dia. Kalau hati tu dah terdetik rasa sunyi, rasa nak sangat berpasangan, rasa macam excited, rasa macam teruja bila tengok kawan-kawan berkahwin, mungkin tu tanda Allah bagi hint dekat kita bahawa kita ni sebenarnya dah ready untuk ada seseorang yang mengisi ruang hati kita tu. So buat anda yang masih single lagi, jomlah pergi dekat Tirjana Omai, berkumpul kat situ. Tempat orang bujang Malaysia berkumpul. Orang yang single lah, bujang, duda, janda berkumpul dekat situ. So kalau anda masih dalam kelompok tu, masuk kat dalam lubuk cari jodoh ni, InsyaAllah ramai yang sedang mencari pasangan masing-masing. Mungkin calon idaman anda memang ada dekat situ pun. Jadikan Tirjana Omai titik pertemuan anda dengan pasangan hidup anda. Kalau nak tahu lebih lanjut, pergi kat Tirjana Omai, buka dekat ruangan kisah cinta. Tengok banyak kisah-kisah tak sangka berjumpa jodoh dalam Tirjana Omai. Tengok sekarang, okey?